Ku tahu apa yang berada di minda. Hatimu berbelah bagi kiri kanan, dah terkunci dan tergaring. Mengapa gila jika belum takdirnya? Apa kau saja? Biar berkali dipijak, ku harapkan untuk berganjak. Walau deras air merah ku reda, biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada hingga ku dan ku rebah. Bersedia untuk malam. Bantu. Okay, sekejap. Balik. 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 Dah. Cukup. Rehat 5 minit. Kau kena jaga stamina kau ni. Petang ni ada competition. Okay, coach. Terima kasih, bang. Thank you, coach. Saya rasa combination saya dah macam batu emas. InsyaAllah lah, coach. Saya rasa boleh menang petang ni. Lek, kemar barang kau jap. Pergi masuk locker room. Baik pian baik. Zack, kau pun bangun. Encik Lam pun dah make sure dia tunggu kat parking. VIP? Coach, kenapa kita kena jumpa Encik Lam dekat parking pula? Kan patutnya kita jumpa dekat minggu lagi je. Boleh, aku tahu kau ni berbakat. Tapi untuk kota kebangsaan ni ada satu slot je. Saya tahu kot. Kau tu lah saya training kau. Saya puluh non-stop berbulan-bulan. Boleh. Dunia reality ni kan sekejap kau. Untuk perlawanan petang ni kau kalah dengan Zack. Hah? Coach gila ke? Saya training kau puluh bulan-bulan. Kau nak suruh saya kalah dengan Zack? Ingat dengan bakal kau boleh bayar. Gini, bapa pun dah banyak berlabur ni. Awak tak tu? Bapa aku dah hater aku. Mesti buat gini-gini tu. Aku ni. Kau menang sebab dia bapak kita je tau. Dah balik. Dah cukup. Kalau kau nak menang tak, Encik Lam boleh sekat kau punya carrier tau. Dah jom turun.
Assalamualaikum Cik Lan. Maaf tadi, sorry lambat sikit. Budak ni banyak soal lah. Assalamualaikum. Jadi ni budaknya Malik, aku dengar cerita kau ni peninju yang terbaik. Kita dalam sukan ni kena ada teamwork. Zack perlukan portfolio untuk keluar negara. Kau miskin, tapi kita orang, kau takkan pergi jauhnya. Sukan ni pasal mata merit Cik Lan. Pasal siapa yang kuat dan berkemampuan hantaring, bukannya siapa yang bayar paling mahal dekat tempat parking. Merit? Dunia ni tak adil, dek. Luar gelanggang, duit jadi pengadil. Fikri, sini. Okay, baik. Terima kasih Cik Lan. Esok confirm Malik akan jatuh pada pusing yang kedua. Coach, masa dah tamat. Dua-dua fighter kena naik atas ring sekarang. Okay guys, kita orang naik sekarang. Okey, baik. Okay Malik, Zack, jom. Balik. Kau dah ready nak kalah tu. Assalamualaikum Cik Lan. Belum. Semua dah settle. Kau buat je korang. Malik, kau kasi jatuh tuan Pak Riel. Beri. Jangan gerak! Aku SPRM. Kau ni bukan cleaner gym tadi ke? Aku Fahmi, pegawai undercover SPRM. Aku dah perhatikan korang dah 3 bulan dah. Apa ni? Kau jangan main duduk. Aku saman kau nanti. Segala perbualan korang pasal kerusi wakil negeri semalam, aku dah rekod dan dengar secara live dah. Juga. Bakat mungkin tak boleh bayar bil, Zack. Tapi maruah tak boleh dibeli dengan duit haram bapak kau. Cik Lan, Coach J, anda berdua ditahan di bawah Seksyen 16 Atas PRM 2009 kerana meminta dan menerima rasuah. Sila ikut kami. Bawa. Jangan berlawan. Apa ni? Terima kasih atas beri kerjasama Malik. Perlawanan pemilihan berlangsung seperti biasa. Kau pergi naik atas sekarang, kau lawan dengan jujur. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak tuan. Semangat